Hello guys, hari ni kita nak masak ikan bilis goreng petai pedas. Sangat sedap dan mudah untuk dibuat. Resipi ni kalau tak ada lauk lain pun memang dah buat korang berselera untuk makan nasi. Okey, jom kita start. Mula-mula panaskan minyak dan goreng ikan bilis kita. Ikan bilis ni dah siap basuh bersih-bersih. Okey, ulang sehingga kesemua ikan bilis kita siap digoreng. Okay, ikan bilis ni masa nak goreng, kalau korang tak nak bagi hangit, buka api besar, masukkan minyak banyak sikit dan kacau-kacau. Bila dah nampak agak-agak garing, boleh angkat. Okay, ini adalah hasil ikan bilis yang kita goreng. Next, kita prepare bahan-bahan untuk kita tumis sekejap lagi. Bawang putih, lada merah dan lada hijau. Masukkan sedikit air dan blend. Yang ni saya blend kasar sahaja. Okey, kemudian siap untuk ditumis. Masukkan sedikit saja minyak dan tumis bahan-bahan yang kita blend tadi. Korang boleh tengok tekstur dia. Kita tak blend sampai lumat, kita blend kasar-kasar sahaja. Okey, bila goreng ni satu rumah bau korang. So kena buka tingkap sebab nanti bersin. Okey, bau dia sangat best. Kacau-kacau sehingga lada dan juga bawang putih kita masak. Kemudian bila dah masak, masukkan petai. Petai ni dah siap basuh bersih and belah dua lah, sebab kita tak nak ada ulat dekat tengah-tengah tu. Kemudian masukkan bawang besar, bawang Holland. Korang nak potong macam mana terserah. Masukkan bawang Holland, lagi banyak lagi sedap. Okey, masukkan ke semua bawang Holland dan kacau-kacau sehingga bawang layu dan masak. Sangat-sangat sedap korang. Resipi ni simple, mudah dan sedap. Makan dengan nasi putih macam tu pun dah cukup. Tak ada lauk lain pun tak apa. Okey, kacau-kacau sehingga bawang kita layu. Boleh masukkan sedikit garam dan juga masukkan sedikit serbuk perasa. Okey, kacau-kacau sehingga sebati. Garam masuk sikit je sebab ikan bilis tadi dah masin. Garam sekadar untuk bagi rasa kepada bawang kita. Okey, kacau-kacau sehingga sebati. Bila petai kita dah layu, boleh tutup api dan biarkan seketika. Nanti dah sejuk baru kita akan gaul dengan ikan bilis yang kita goreng tadi. Barulah tekstur crunchy dekat ikan bilis tu ada. Okey, so ini adalah hasilnya. Sangat-sangat sedap korang. Yang ni korang buat, korang boleh simpan dalam bekas. Nak simpan dekat luar pun boleh, nak simpan dalam peti pun boleh. Okey, bila dah sejuk, kita boleh gaul dengan ikan bilis yang kita goreng tadi. Gaul, kacau-kacau bagi sebati sambal petai pedas tadi dengan ikan bilis goreng kita tadi. Okey, gaul-gaul sehingga sebati. Ikan bilis petai kita is done. Korang patut try buat resipi ni. Okey, selamat mencuba korang. Thanks for watching. Yang mana tak subscribe lagi, jangan lupa untuk subscribe my YouTube channel. Okey, thanks for watching. Jangan lupa untuk like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye guys, jumpa lagi. Assalamualaikum.